Beli rumah pertama, macam mana dapatkan pengecualian duty stamp? Selalu bila nak beli rumah, kita hanya fikir pasal kos yang kena bayar masa beli rumah. Tapi dengan sedikit ilmu, anda sebenarnya boleh dapat penjimatan semasa beli rumah. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Mengikut polisi terbaru, pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah pertama, jika anda membeli rumah di bawah nilai RM500,000, anda layak mendapat pengecualian ini. Tapi pastikan ini adalah rumah pertama, rumah kediaman dan anda tidak pernah mewarisi sebarang rumah. Saya Melissa, saya memudahkan urusan pembiayaan rumah anda dengan memadamkan anda terus kepada bank yang paling sesuai untuk profil anda. Penjimatan ini merangkumi duty stamp untuk pindah milik dan pembiayaan. Dan penjimatan ini adalah setinggi RM11,500. Tips paling penting, pengecualian ini bukan automatik. Ia harus dimohon. Siapa yang akan mohonkan? Peguam SMP dan peguam bank. Anda harus ingatkan peguam anda sebab peguam pun tidak akan bertindak automatik. Jika anda ingatkan atau mereka memberi perhatian yang lebih, maka akan ada permohonan. Jika tiada permohonan, anda tidak akan dapat pengecualian ini. Follow Melissa for more tips.